kau terkejut gila, tapi iPhone haram kau yang $1,000 tu sebenarnya dibuat dari bahan-bahan yang digali oleh budak-budak hamba kat Lombong Congo, kerja 12 jam sehari tanpa perlindungan langsung, dapat gaji tak sampai $1 pun sehari. Dalam setiap smartphone, tablet dan laptop ada kobalt. Metal bangsat ni kalau tak ada, bateri lithium memang tak berfungsi langsung, dan 70% kobalt dunia datang dari Republik Demokratik Congo. Sekarang dengar baik-baik, jangan sampai kau tersembur kopi. Menurut data PBB dan NGO Hak Asasi Manusia, kat Lombong Kobalt Congo ada lebih kurang 40,000 budak-budak kecil kerja. Ada yang baru 6-7 tahun, mereka merangkak macam binatang dalam terowong sempit bawah tanah. Budak-budak sial ni korek guna tangan kosong atau alat cap ayam kat Lombong Haram yang tak ada ventilasi, sentiasa runtuh. Tiap tahun berpuluh-puluh budak mampus kena timbus batu. Habuk kobalt tu rosakkan paru-paru dan kulit, boleh sebabkan sakit jantung dan paru-paru teruk, malah cacat kantung besaran. Tapi budak-budak ni tak ada pilihan. Famili mereka miskin nak mampus. Kalau tak ada duit sikit tu, memang mati kebuluran macam anjing. Masa kau short scroll Instagram, budak-budak ni tengah sedut habuk beracun dalam lubang bawah tanah. Gaji mereka lagi sikit dari harga kopi kau. Semua ni sebab Apple, Samsung dan Tesla nak jual gadget dia orang dengan untung beribu peratus. Memang gila babi, geng. Republik Demokratik Congo tu betul-betul negara zombie. Kerajaan dia wujud atas kertas je, tapi kuasa sebenar kat tangan kumpulan Samsung dengan panglima perang. Kat wilayah tempat kobalt digali, perang saudara dah berlanjutan lebih 25 tahun. Orang sana asyik kena bunuh, kena rogol, kena rompak. Budak-budak langsung tak ada perlindungan undang-undang, sial. Geng bersenjata kawal lombong-lombong tu. Dorang paksa satu kampung kerja kat sana hampir percuma. Kalau ada yang bantah, satu keluarga kena tembak mati atau rumah kena bakar. Memang lahanat betul. Orang sana cuba cari rezeki sikit-sikit dengan kobalt, sebab kerja lain memang haram tak ada. Gaji purata pelombong dewasa $1-2 sehari je, budak-budak lagi kurang, kadang tak dapat apa pun. Mak bapak sendiri hantar anak-anak masuk lombong, sebab keluarga perlukan duit nak makan. Bukan dia orang jahat, tapi dah sampai tahap kau kena pilih antara mati ke buloh sekarang atau mungkin mati dalam lombong nanti. Kerajaan Congo rasmi dah haramkan buruh kanak-kanak, tapi semua orang peduli apa? Dorang tak ada polis, tak ada pegawai pemeriksa pun. Korupsi pula dahsyat, mana-mana pegawai boleh pejam mata $100 je. Harta kerja paksa budak pun dia boleh lepas. Babi punya syarikat, Apple, Samsung, Tesla, Microsoft dan gegasi teknologi lain tahu sangat dari mana kobalt diorang datang. Tapi diorang buat-buat bodoh je, lepas tu terus beli macam tak ada apa-apa. Pada tahun 2019, sekumpulan keluarga dari Congo dah saman Apple, Google, Dell, Microsoft dengan Tesla. Diorang tuduh syarikat ni bersubahat bunuh dan cederakan budak-budak kat Lombong Kobalt. Kes tu sampai sekarang masih kat mahkamah, tapi puak korporat ni asyik berdalih je. Syarikat-syarikat ni cakap beli kobalt dari pembekal sah dan buat audit bebas, kononnya. Tapi siasatan wartawan berkali-kali buktikan semua tu taik semata. Kobalt dari lombong budak-budak tu tetap masuk dalam rantaian bekalan diorang juga. Pedagang Cina ni beli je kobalt dari mana-mana pelombong tanpa soal. Diorang campur semua sekali, lepas tu jual kat pasaran antarabangsa. Gergasi teknologi tu tahu sangat benda ni, tapi pejam mata je sebab lagi murah, setan. Apple cakap menjelang 2025, diorang akan pakai kobalt kita semula sepenuhnya. Tapi ini semua gimik murahan je. Kobalt kita semula kat dunia ni tak sampai pun 1/10 dari yang diperlukan. Jadi ini semua ayat manis nak sedapkan hati pembeli, bangang. Tesla beli hak nak lombong kobalt kat Amerika Syarikat pada 2020. Kononnya nak pastikan bekalan etika. Tapi walaupun betul pun, nak bangunkan lombong tu makan masa bertahun-tahun. Sementara tu, si Musk ni masih dok beli kobalt Congo yang haram jadah tu. Pecah kepala aku bila fikir, semua kemajuan sialan kita dengan kereta elektrik dan tenaga hijau ni sebenarnya dibina atas tulang anak-anak Afrika. Tapi semua orang buat bodoh je sebab jauh dari mata, tak nampak. Satu smartphone saja ada kira-kira 5 hingga 10 gram kobalt, manakala kereta elektrik ada sekitar 10 kilogram. Permintaan untuk kobalt ni naik 20% setiap tahun sebab semua orang gilakan tenaga hijau dengan bateri besar-besar. Projeksi kata, menjelang tahun 2030, permintaan kobalt melonjak 5 kali ganda. Kalau tak berubah, makin ramai anak Kongo mampus kat lombong sebab siapa peduli keselamatan bila boleh kaut untung dengan eksploitasi kemiskinan. Aktivis hak asasi kata ada solusi, kena ada kawalan ketat rantaian bekalan, paksa korporat bayar harga betul untuk perlombongan beretika. Tapi big business mana nak rugi, bangang, dorang lobi gila-gila lawan undang-undang macam ni. Kat Eropah dah mula ada undang-undang paksa syarikat dedah sumber bahan mentah, kena buktikan tak guna buruh paksa. Tapi Amerika Syarikat masih lagi lembab sebab kononnya nanti rugikan syarikat celaka dorang.
Sementara politikus dok bergaduh dan syarikat dok bagi alasan bangang kad Kongo budak-budak kecil tiap hari masuk lubang beracun. Hanya sebab kau nak scroll TikTok dengan post stories. Ini memang benda gila babi yang kita semua sama-sama buat tak nampak. Realiti bangsat ni memang kau tak boleh lari dari smartphone, tapi sekurang-kurangnya kau boleh mula desak pengeluar. Hantar mesej kat diorang kat sosmed, tuntut ketelusan, boykot syarikat-syarikat keparat yang buat tak tahu masalah ni. Beli gadget tu biar ada akal sikit. Pilih jenama yang betul-betul labur untuk kita semula dengan sumber kobalt secara etika. Yang berani keluarkan audit bebas pembekal diorang bukan setakat berlagak je depan mata kau. Panjangkan hayat gadget kau. Makin lama kau pakai satu telefon, makin kuranglah permintaan untuk kobalt baru, faham tak? Baik repai je daripada dok tukar tiap tahun model baru yang fungsi sama je. Bikin serabut kepala otak. Sokonglah pertubuhan yang lawan buruh kanak-kanak kat Congo. Diorang betul-betul tolong budak-budak tu keluar dari lombong bagi pendidikan lindung hak diorang. Diorang perlukan duit dengan perhatian kita, sial. Yang paling penting, jangan diam. Cerita pasal benda ni, sebarkan maklumat. Jangan bagi syarikat-syarikat bangsat tu senyapkan isu ni, sebab satu-satunya cara nak paksa diorang berubah adalah tekanan ramai pengguna dengan skandal reputasi besar-besaran. Kita memang tak boleh ubah sistem ni sekelip mata. Tapi setiap pilihan yang sedar dan setiap suara lawan eksploitasi, tu langkah untuk budak-budak kat Congo tak mati lagi sebab gadget kita. Banyak lagi topik gila babi kat channel ni. Tengoklah, kau film terkejut lagi.